Apa buat pula? Nak jaga tuntutan dia tu. Makna wuduk tu payah. Tidak boleh jaga itu. Illa mu'min, maksudnya kamilul iman. Orang mukmin yang sempurna iman dia. Kalau tidak kak, main lagu tu. Jadi bahasa mulut. Komo. Maknanya tak saya adalah kecek tak molek. Pakai kecek pulak. Begitu juga kaki, bahasa kaki. Tak saya gila lah kira-kiranya. Tempat tak molek. Gila pulak. 5 kali sekali. Tiap sekurang-kurangnya. Kalau nak kira tu pada berubah. Tapi payah. Sebab tu dia kata illa mu'min. Mukmin yang sebenarnya saja yang boleh jaga tuntutan wuduk itu, kehendak wuduk itu. Selain daripada itu, maksud yuhafiz alal wuduk ini juga maknanya orang yang sentiasa ada air semaya sama, berada dalam keadaan air semaya sama, tajdidkan air semaya. Sebab itu di antara amalan Bilal, dia ada air semaya sama. Bila dia ambil air semaya, dia semaya sunat tahiyatul wuduk. Jadi orang tanya dia apa ya dia kelebihan dia tu sehingga Nabi SAW nampak dia tu masuk dulu dalam syurga ke apa. Dia ahli syurga yang istimewa. Apa? Apa amalan khusus? Orang tanya dia. Dia kata tak ada hak tu. Hak beza kalau nak beza daripada orang lain pun berkali. Maknanya kelebihan sentiasa ada wuduk tu. Dan hak lebih moleknya bila wuduk tu tahiyatul wuduk. Semaya sunat wuduk. Berdasarkan hadis itu adalah semaya sunat wuduk itu. Pak nak jaga semua ni payah. Itulah istaqim walan tuhsu wa'malu. Aku mana-mana pun kena buatlah. Jadi itulah rasanya pada sekat itulah dulu wallahu a'lam. Ya. Dalam masalah haji yang saya sebutkan tadi, untuk maksud tarkib dimasukkan juga, boleh kita letakkan juga dalam yang memberi manfaat kepada manusia. Kalau kita tengok kan, maknanya anjing ni lebih sesuai dan lebih jinak berbanding dengan kucing. Kucing ni dia kalau kita ajar asal mana kan, dia tidak anjing sejinak anjing. Jadi kalau dengan masuk tasbih, boleh tidak? Asasnya kalau mengikut mazhab ni, pendapat-pendapat demo ni, boleh. Cumanya anda tengok dari sudut lain. Sekarang ni budaya jadi budaya barat pula, budaya orang kafir saja. Tarfih maknanya berjinak-jinak dalam rumah tidur sekali tu. Jadi takut balik sepuasa pula. Ya Nabi dulu suruh ketak masalah anjing ni pun nak suruh hilang pengaruh asing itulah. Ni kalau kita buat lagu tu jadi serupa dengan orang kafir pula, jadi maknanya tak ada mana lah. Hak tu sebenarnya hak Nabi larang. Kita kena tengok juga dari segitu. Semua mazhab Malik lah kita kata. Pakai surat pendek misalnya. Ni lutut ni tidak aurat bagi dia. Ni tidak aurat lagi. Jadi makna boleh pakai seluar pendek. Asasnya begitu. Tapi keadaan sekarang ni, orang-orang yang duduk main, duduk lala, menghidupkan sukan, menghidupkan budaya-budaya asing itu, memang dia pakai lagu tu. Takut jadi menyerupai hak tu. Dengan sebab itu molek tak sah. Dari segi tu, tapi dari segi asalnya, tak apa. Tapi dari segi sudut lain. Sudut lain. Sebab itu kita kena tengok hukum ni bukan. Sebab itu anda suka tengok hukum ni, jangan sudut halal haram saja. Tengok dari banyak sudut. Sebab Nabi SAW dia ajar semua sekali. Apa kita kata? Ni hak barangan jenama mereka kau gapo. Kau kita kata tak? Benda tu, kalau benda tu suci, tidak halal, tidak haram, boleh kita beli. Tetapi dari sudut politik, maknanya kita menyokong dia. Kita beri peluru ke dia, maknanya. Gitu. Dari sudut tu tak boleh lah. Mana kita kena ambil kira dari sudut tu. Anda lebih suka begitu. Supaya juga. Orang duduk kata mah perak tak boleh. Mah, orang lelaki tak boleh. Sutera tak boleh. Dia tidak tengok kepada maksud dia. Berapa banyak lagi logam-logam yang lain yang lebih mahal. Sekarang ni menjadi perhiasan orang. Lebih mahal lagi daripada mah. Jadi oleh kerana dia tu tidak mah, jadi mengikut mazhab tu tak apa, biarlah mahal. Sedangkan maksud dia hanya barang mewah. Tu. Dia tak beri tu. Jadi kalau hak lain pun lagu tu jugalah. Tidak nanti mah. Gitu. Dan benda tu tidak sesuai dengan tabiat lelaki. Jadi kalau kita tengok hukum dari sudut tu cukup bermakna. Berarti dalam hidup ni. Supaya juga masalah seluar pendek, masalah perak anjing tadi. Anda tidak setuju pula kalau dengan maksud tu. Walaupun kita kata boleh tu ada faedah.
Ada faedah lagu tadi. Bukan duduk duduk berdakak dengan dia. Itu jadi supaya orang kafir. Learn ni. Supaya orang Kristian, supaya orang Barat, supaya orang kafir lah. Bukan orang Barat saja. Jadi gitu pula. Dah hak tu lah hak Nabi duduk tekan dulu nak hapuskan daripada sahabat-sahabat dia. Hak tu lah pengaruh budaya asing. Jadi kalau kita buat hak tu, tak ada mana. Maknanya kita nak Islam ni, maknanya kita boleh beza di antara benda yang ada faedah untuk kita, untuk masyarakat, untuk keuangan, dan benda semua angin, ikut selera angin saja, kerana ikut orang, budaya orang. Kena beza hak tu. Kalau tak beza hak tu, tak ada maknanya pun. Gitu. Yang kedua Ustaz, ini berkaitan dengan masyarakat kita. Kita dapati masyarakat kita ni lebih dapat menerima hadis, maknanya ini secara umum lah. Masyarakat kita lebih dapat menerima hadis yang bertepatan atau bersesuaian dengan mazhab dia. Jadi apa pandangan Ustaz terhadap fenomena dari segi hadisnya? Ini kerana kekurangan pengajian hadis lah. Dia balik situ. Sebab itulah kita berusaha nak mengembalikan pengajian hadis ni. Barulah orang boleh nilai. Kalau tidak, tak ada. Duduk lagu tu sampai ke bila? 100 tahun lagi pun. Dari segi kesannya? Kesannya rugi. Banyak perkara rugi. Tak, maksudnya dari segi kesan terhadap hadis ni, maksudnya kata lah. Tak ada apa. Bila dia ikut mazhab tu, memang sah dah. Sah dah dari segi agamanya. Tak apa dari segi agamanya. Tapi kita kena tengok juga dari segi kerugian tu. Hak mana lebih sesuai. Hak mana lebih munasabah. Kena tengok juga. Lepas tu dari segi hadis tu, kalau tidak ngaji, macam mana dia nak tahu hak ni lebih munasabah, hak peringkat dulu, hak ni, hak kemudian. Hak ayat tadi dalam suratul Maidah tu, tu adalah ayat yang terakhir. Mana ayat yang peringkat akhir betul. Hak tu Quran. Lepas tu hadis-hadis ni, kalau kita tengok, atur begitu baru nampak molek. Kalau tidak, jadi maknanya tak teratur. Semata-mata tengok hadis ni, kita tidak akan nampak teratur. Kecuali kalau kita susun lagu tadi. Ada setengah perkara, dia daripada ringan kepada berat. Ada setengah perkara daripada berat kepada ringan. Hak ni semua kata daripada berat kepada ringan. Hak ni. Ada. Jadi, penting pengajian hadis. Bila mengaji hadis, dia boleh tahulah dari segi kekuatan dia. Dari segi lagu mana. Kalau tak mengaji hadis, mengaji fiqh, lagu tu sampai ke bila? Fiqh pula baca fiqh. Lepas ni